Mengapa ada keluarga yang mampu hidup mencukupi walaupun berpendapatan kecil? Jawapannya terletak pada perancangan perbelanjaan yang bijak. Perancangan kewangan merupakan elemen asas dalam memastikan kestabilan ekonomi sesebuah keluarga. Dalam konteks masyarakat orang asli, pengurusan kewangan yang teratur amat penting bagi menjamin kehidupan yang sejahtera. Namun demikian, terdapat beberapa cabaran yang sering dihadapi. Antaranya, berbelanja tanpa perancangan, mengutamakan kehendak berbanding keperluan serta tidak mempunyai simpanan. Keadaan ini boleh menyebabkan kesukaran apabila berdepan situasi kecemasan seperti masalah kesihatan atau keperluan pendidikan anak-anak. Terdapat 4 langkah bagi amalan perancangan kewangan yang bijak. Langkah pertama ialah membezakan antara keperluan dan kehendak. Keperluan seperti makanan, pakaian dan pendidikan perlu diutamakan. Manakala kehendak pula perlu dikawal bagi mengelakkan pembaziran. Langkah kedua, ketua keluarga disarankan menyediakan bajet perbelanjaan secara ringkas dengan mencatat pendapatan dan mengagihkannya kepada keperluan utama. Pendekatan ini dapat membantu mengawal aliran kewangan dengan lebih sistematik. Langkah ketiga, mempraktikkan amalan menabung walaupun dalam jumlah kecil kerana ianya sangat penting. Simpanan ini berfungsi sebagai persediaan menghadapi kecemasan serta meningkatkan keselamatan kewangan keluarga. Dan langkah keempat, mengelakkan pembelian secara hutang. Hutang yang tidak perlu wajar dielakkan. Berbelanja mengikut kemampuan merupakan langkah terbaik bagi menjamin kestabilan ekonomi jangka panjang. Kesimpulannya, perancangan perbelanjaan yang bijak mampu meningkatkan kualiti hidup keluarga serta mengelakkan tekanan kewangan. Amalan bersederhana dan menjauhi pembaziran amat dituntut sebagai sebahagian daripada tanggungjawab dalam mengurus rezeki. Dengan perancangan yang baik, rezeki yang sedikit mampu menjadi cukup, malah diberkati. Akhir kata, rancang perbelanjaan, capai kesejahteraan keluarga.